So, ini mouse Logitech yang aku dah pakai agak lama. Kalau korang nampak muka dia tu, korang boleh nampak ada kotor-kotor sikit. Sebab ni memang daily life aku punya kegunaan lah. So, mouse ni bateri dia guna satu dan dia korang boleh buka je dalam dia dan korang boleh nampak lah. Bateri ada kat situ, USB dia ada kat dalam tu juga. So, dia nak tutup dia tu senang, dia macam ada magnetic sikit. So, kalau letak je dia akan terus tutup. Rapat lah dia punya cover tu. Basically function mouse ni macam biasalah, macam mouse. So ni kalau korang tengok, pasang je dia terus auto detect, kalau just on je button kat belakang tu dan dia memang auto detect lah, tak kira guna laptop apa pun. So this one aku just nak tunjuk kalau aku guna mouse test dekat website yang aku jumpa ni. So kat sini korang boleh tengok lah how dia buat mouse test tu dan so far everything function well. Dan kalau korang rasa korang suka mouse yang tak kecil, tak besar sangat, just nice kat tangan korang dan warna yang lawa-lawa, korang boleh beli mouse Logitech ni.